untuk menawarkan diri sebagai pemimpin yang berani bertindak demi kebaikan sekolah kita, iaitu Ketua Pengawas Sekolah. Misi hidup saya sebagai pelajar menjadi seorang pelajar cemerlang bagi mencapai cita-cita saya. Selain itu, saya juga aktif dalam bidang sukan, terutamanya dalam permainan bola sepak. Melalui pengabdian ini, saya belajar tentang disiplin, kerja berpasukan dan semangat tidak akan putus asa. Dan tiba masanya untuk manifesto saya. Yang pertama, menggalakkan aktiviti sihat dan positif. Sebagai ketua pengawas sekolah, saya akan menggalakkan rakan-rakan saya menyertai aktiviti yang membina fizikal dan mental seperti sukan dan kawat kaki. Manifesto yang kedua, mengurangkan jurang pergaulan dalam kalangan pelajar. Sebagaimana guru-guru rakan-rakan tahu, sekolah kita terdiri daripada 3 kaum, iaitu Melayu, Cina, India. Sebagai ketua pengawas sekolah, saya berhasrat untuk mengurangkan jurang pergaulan dalam kalangan pelajar agar suasana sekolah yang harmoni dapat direalisasikan. Pengawas take in charge. Saya ingin memperkasakan peranan pengawas untuk memimpin dan mengendalikan program sekolah. Akhir kata-kata saya, undilah saya yang ke wakil legal 请托我一票。